Wayang kulit, nikmat suara mas, burung ketite kuning, Part 8. Dah besar aku ke. Aduh, ke kuli lah. Amoda sani perasa. Hoda dekat siapa? Berada. Aku kenapa kereta lembu yang atas ni? Kereta lembu yang atas? Kereta lembu. Mau tengok kereta gini ni. Mau tengok bila? Kemarin dulu. Melawak Syahid ni. Ni keris tu. Inilah keris perasa. Tapi keris ni kau sinar tak boleh jamuh panas perasa. Panas? Panas. Ku jamuh boleh. Awak jamuh di ulu boleh perasa. Awak jamuh di mata tak boleh. Lah. Puan nak bawa kan? Aku panas keris. Bawa pergi di ulu perasa. Tu anu panas tu. Tu mata lah panas. Jamuh sikit boleh. Coba terak kamu tak percaya agak perasa. Kalau jamuh dulu terak. Kalau panas-panas, kalau panas sudah jamuh lagi. Ada wow. Panas. Wow. Aku ada gas di bawah dah. Kau rebus dengan air panas dulu kau keris. Amba bukan rebus dengan air panas perasa. Keris ni panas mula jadi. Mu jamuh di mana Syahid panas keris? Jamuh tu ada tu. Tu mana mu jamuh? Tu mana tak ada jamuh keris ni ku? Tak ada jamuh di mata dia panas. Tu ni aja. Oh. Panas tengok ni. Takut dia bakar-bakar dengan api takji lagi Takut tak habis gas lagi tu. Sikit lagi sejuk dah tu. Tak tahu. Jadi begini perasa. Amba nak royaklah kepada dirimu perasa antara kedua. Keris ni bukan keris sebarang keris perasa. Musirah kepada anak-anak amba lah jono perasa. Royaklah ke dia ke sinar keris ni bila dia bunuh perkayudi ataupun siapa-siapa. Jangan dia simpan di remeh dia perasa. Jangan tahu di bukit, jangan tahu di padang, jangan batung di gunung. Bapa aku. Jadi mengikut pesan ni tak mahu bersana dia kata kalau tahu di gunung hancur gunung, tahu di padang anguh padang, tahu di hutan terbakar hutan. Itu lalu dah. Ya sungguh. Pak tahu mana? Suruh dia tahu dalam laut perasa. Tahu dalam laut. Tahu dalam laut. Mampu ikan lumba. Mampu nama ikan lumba. Dia mampu ikan lumba. Tak apa perasa mu dengar kenapa kata ilmu perasa. Pehek je. Kalau pehek ambillah kau sini. Bui pada anak-anak mak. Kali ni mampu lah ibu kuda. Kau anak-anak apa? Tak apa. Adik pergi sini kau. Pergi di situ lah. Pergi dulu. Wow. Pergi dulu. Kau nak mau ke ni? Makan perut aku kerja ni. Dia pergi. Pergi aku jak dia kau ni. Ada ni beg kau tak pandai hari ni. Tahu dah keris panas. Keris lah. Bol hari. Ada bengok mati kau ni. Antara makan dia siapa? Keris serah keris kepada pengasuh Syahid dan pengasuh Wak Ya. Pengasuh Syahid dan Wak Ya lain tali lajak ke sana lagi berhap. Dari tangan peduka ayahanda amba perasa boleh. Mana keris? Ni keris ni besar keris. Oh, 12 kaki banyak keris. Kena ni bobok pergi nasi. Gerak kalau ni keris kena ni. Moleklah perasa kalau begitu tak perasa. Keris ni keris buat tuah lah perasa. Kalau kira dah habis dah pilih. Keris 3,000 bilah ada letak padik sini pilih sendiri. Yaknya berlawak dah. Betul berlawak dah sedap kau ni. Ikut aku segan. Kalau kau mati buat darah pun. Mu pilih diri keris dalam istana perasa. Pilih diri. Hak ni jap tua. Hak ni tua. Lepas tu, ayah nak bawa lepsen ke apa perasa. Dia bersih dia royak. Keris ni. Lepas bunuh perkayudi ko, perkayudo ko, perkayang ke apa pun. Dia sak siwi taruh. Tak siwi taruh keris ni. Tak siwi taruh. Kalau taruh. Tak boleh tak siwi taruh.
Dia suruh tok mana? Dia tak suruh tahu di bukit. Dia kata ke tahu bukit, butuh bukit. Tahu gunung, hacur gunung. Tahu padang, padang. Tahu lautan, terbakau tak. Tahu tak pada sakit, berau Ada lagi, kerih ni panas. Yamuh mata dia panas. Siapa dia pula oyak panas berkata? Lah. Patik jamu dah aku panas. Kerih. Serati ke kau sinawak ya? Patik jamu panas juga. Pasal puak-puak lah pun. Tak lah di kerih panas. Kerih rumah aku 20 lewat 13 belah dia panas apa? Wah. Kacet dia dalam aku lapuk. Gorot saya ni. Aduh. Ada ngomong ribut ni. Gue panas-panas. Kata saya ni. Dah aku tak hidup. Aku mau. Jamu dah. Macam mana? Tu mata dia tu. Aku dah mau panas ni. Wah. Panas dah mati. Berduk jari lah aku asyik tu. Panas dah mati ke ni. Duk panas. Kata panas, kata duk pasal bengong. Oh, hati mati tu. Padang muka tu. Mudah mana kau senang sama panas? Dah mau tengok aku panas mati ku. Kamu kau sakit malu. Macam Melayu bengong. Okey, banyak kata panas dia mau yuko. Oh, bengong tu mati bersama ni. Mesti dia mati aku ke wato. Mudo mek kamu, hati di mek aku. Kenapa dia ibu? Panas tu aku. Di mana kau panas gak biasa? Tu tengok tu. Oh, lu tengok panas macam dah. Sama. Tu ni kau biasa. Tak panas. Tak panas. Lah. Tak panas dia apa? Tak panas. Pakcik kacau dia tengok sikit. Bukan situ pak panas tengok sikit. Tu ni. Tak panas kau? Tak panas. Apa ya? Aku habis gas ya. Tadi muka dia baru duduk lupuh. Sebab tu panas. Ayo tak yo juga. Dia hujan aku dah hujan. Dia hujan ni. Tak panas kau? Tak panas. Lah. Berkali tak panas ngodi ni. Aduh. Wai panas. Oh, dah panas ngodi. Takut tak panas dari belawak muda ni. Aduh. Kalau aku panas ngodi ku. Kalau jamuh ke lari ku tak panas. Tak panas. Dia tak panas sekung itu aku. Orang tua kata kau tak panas boleh pakai. Orang panas tak boleh pakai. Nak pakai warna panas. Lepas tu perasa, lagu mana lagi dia royak? Dia royak suruh tahu alih laut. Suruh tahu kerih dalam laut. Tuk kerih laut. Pasal dia kata laut ni tak ada kayu kaya, tak ada bukit buka. Tuk laut mampu ikan labi. Siapa dia royak? Duk laut mampu ikan labi. Koro mampu. Koro ada laut. Tak ada darat. Lepas tu kata apa koro salah. Buat kena dia. Tak ada. Kalau sangat tu gak rasa, kuatlah hati hamba rasa hari ini. Hamba rasa nak pergi berlawan dengan perkara yuda hari ini. Habis hamba nak bunuh gaya balok dia pada perlawan ni hari ini berkata. Ku bunuh pada dia kamu. Mu nak dia kamu boleh. Dia lawan dia dah. Tak apalah berkata. Antara lah dia nak. Perkara kemah urus dia tertekan pula pada alupan kalau
Akatan patih-patih tuaku patih. Bagaimana ya hulu balik pekan Amor sudah nak berlawan dengan akatan Radilak Jena? Begini tuan. Patih kelih tuaku lawan siam jadi hari-hari berikan malam. Undulah dulu tuaku bagai sekejap. Unduh tak malik tuaku ada hulu balik. Biar patih memakan diri patih dulu, barulah sendiri putra kata tuaku pula masuk. Hari yang keluar tuaku, tak apa kalau begitu hulu balik. Apa boleh kelih ayat dengan peramai cakap dengan ulama. Setiap patih-patih materi dan materi. Kumpulkan dengan sekap pula apa lagi. Dirimu lihat Radilak Jena. Berapa kali mu masuk terhulu dirimu yang pekong daripada kena gajuk aku perkai yuda. Ini mu pula bertemu dengan aku di pada Radilak Jena hari ini siap sedia alim Radilak Jena. Kita huji mah baik pada yang pejak-pejak cih ulu balan digelakkan perkai yuda. Tak pandai mu nak lawan dengan aku. Loyak kalau perkai yuda aku nak lawan dengan dia pada hari ini. Lakoh mayakmu dulu. Baru boleh bertemu dengan Perkai Yuda. Perkai Yuda tu ialah raja aku ni digelakkan hulu balan dia. Lah Jena. Panah hati dan ada akan sepak sekali lagi belah. Kau dia patih dan patih ulu balan dan ulu balan. Kalau aku lawan dengan tangan saja, lama tewas saputuh kira bagi bicara. Aku ada saudara yang bertuah dari tangan aku. Aku nak bunuh semua yang ada seteru maju depan aku di medan perang. Lah Jena, lunyuk kritik nak pasal daki. Teka pula daripada Al-Quran lalu. Bangsa dagang tak salah lah dengan lakunya bangsa udak. Aduh, bangsa udak kok. Kena berapa sama begini mengakak. Di depan kami bangsa udak cobalah tuan nak melihat. Badan aku ni tikai kolak dia nak bersemua darah di muka bumi. Belum aku meninggal dunia bangsa udak. Siapalah salahku kepada raja. Gaji aku bulan ni biar dia bayarlah ke bini kami. Hak kami pakai biar dia halakkan kami. Biar hak kami kerja kami halak dia. Kami tak saing dengan demo. Aduh, sakit kami. Isi rawan bapak lang siap ibu lang maja bapak lang siap ibu lang sunapan kau ni olak dulu anak mah gajo siapa. Aku bersumpah dengan nama Dewa Sana Agung ucap berdoa anak bidang dari sok mompai daya saya ku mati pati petai kena aku gila kerbai jua melupuh dan tepan you akan melayan letak patah buduhkan aku lagi. Ulu balai keluar. Bah tepi-tepi jangan nak dia lagi balai ada kena balai kalau balai.
Badan kamu lah jenuh. Ulu balam aku kedua-dua pelatih pala ke bami. Mau bunuh ulu balam aku lah jenuh. Tetap aku bunuh wahai perkaya. Itu katakan hulu badan aku bunuh. Sikit lagi mu pula aku bunuh dengan sebelah kiri. Cai ganting lah jenuh. Kalau aku mati lah muda, mutikan aku. Badanku tak binasa lah jenuh. Apa usahakan aku nak usah binasa? Bula masyarakat pun aku tak gugur. Hari ini bertemulah mu dengan aku. Sama nak bakal bangsa lah jenuh. Nak mereka lagi berkata dah. Cita warna berhidi tuan hamba wahai perkayuta. Jalan mana lagi nak bergerak perkayuta? Gerih lain tak mati, aku tak luktikan kulit diri tuan hamba. Mukna aku ini siapa-siapa. Aku lah jenuh anak mahkadas kamu, cicik sidak cakawati, bapak Rahman Wahid kersudah adan bakok aku. Aku tinggallah banyak perkayuta di Medan Priat. Di sini antara digelakkan perkayuti. Bila dah kelih abang dia mati, marah bukan alat kepala. Honggak mereka yang nak kawasan berlalu lagi lah. Jaga-jaganya mumpur benang sari, jaga peluru jogi pada kuasa banyak kebah malim bernidah timbul tanam sahut tinggi tuan hamba lanjut. Adik-beradik aku membunuh sehingga mati. Ulu balam aku habis membunuh sehingga kematian di Medan Priat. Hari inilah dia tahu beringat diri tuan hamba. Tadan kaku 10 kali baik daripada aku bertabulah otak. Tidak ada kepala muk dan tuan harus tidak lagi diri tuan hamba cih perkan juti. Muka kedua jaga-jaga perbuatan sagi jaga perbuatan jogi penekuasa banyak kebab balik berita penimbul dalam kahut diri tuan hamba. Kalau megung kematian kamu takut muhulur lagi terpaksa kalah yang muda. Kalau tidak teraniaya gitu aku tak lagi sepatan aku tak perlu lah dunia dan perkai yuda perkai yudi berpatuh-patuh ke bawah satu kapal macam kalau macam sini membalik ke benih. Ruh melayan semangat terbaik terpang jiwa akan melayan diri Tuhan mati kermati agak dan perkai yuda dan perkai yuda. Aku hapus dia sebelah kiri. Hadiah daripada paduka air aku mah raja siapa. Saya yang aku nak pakai laut dan darat. Sebab inilah untuk buat jasa pada aku. Tapi tak ada arah pesan ni pengasuh. Dia sudah tahu dah laut boleh keluar tu je.
Kalau tahu di gunung dia takut utuh gunung, tahu di bukit utuh ke bukit, tahu di pada hatu ke pada. Tak ada agalah walaupun saya sekalipun pasal guna tahu laut dan dalam. Lah jona, pergi tekong tiga kaki sudah jatuh laut dan dalam lagi. Ha. Sebelaki menyaut-nyaut dengan arus dia. Awan jagologinya biru jatuh, pada jatuh, belum lagi jatuh di laut teh dalam. Kisahlah dulu perkataan ke, timbullah akhir nak oyak lah juno perasuh teh perasa. Nak panggil wak jemuk-jemuk akal kira bagi bicara. Nak cari lagi sehingga boleh di tangan dia tinggalkan burung titik kuning. Panggil perasuh-perasuh. Perasuh-perasuh dengarlah suara lah juno. Masih kalau masih belum apa nak jumpa dengan terkulat ini lagi. Sudah selesai kira bagi bicara dah pengasuh setengah berapa di media perang pengasuh. Sudah dah pengasuh. Tak ada seorang apa? Tak ada seorang habuk amu bunuh belakang pengasuh. Padahal muka buk tu agak sangat. Perkaya dah amu tikai dengan kiri hak pengasuh suruh kat mu ni pengasuh. Aduh. Goyak dah hidup dua. Baku dah lana amu tahu di laut pengasuh. Saya kerih pula. Amo saya bukan mudah bukan bercara pengasuh kau kerih tu pengasuh. Tapi tak ada arah kau sini ayah nak amo suruh tahu. Kalau sekiranya dia tak beritahu amo pego laki tu pengasuh amo kasih sangat amo saya sangat kau kerih tu. Ya Allah kalau kita tak bunuh orang. Kerih tu luk lah. Kau tak luk kerih tu. Nampak warna pengasuh. Walaupun saya sibuk kali saya pun dia sudah tahu juga pengasuh kerih tu. Lepas tu kau panggil bawa ni pula aku. Panggil nak pergi lagi. Lah. Nak mak kau nak kelik dah. Nak pergi lagi. Nak pergi mana? Nak pergi di gunung lagi. Ada yang muka awak ni. Apa dia saya? Dia ajar nak pergi lagi. Cari burung. Kau kita pergi. Murah. Orang ajar kelik. Pakak orang ajar kelik bawah cari. Enggak ada pergi. Dah kau pergi panggung juga. Bapa mu pergi ya, aku tak kelip harimu. Kau ni. Wow, kelip aku aja main dia. Perasaan ambo atau kamar, perasaan ambo awak ya aku. Ambo nak cari lagi burung perasaan. Ku nak cari burung lagi. Cari lagi. Tak apa. Cak kaki bergotong saja. Bertumbuk saja. Bergamu saja. Kok mana awak ya? Kok aku mulut aku. Susah apa? Apa sama ha? Mari ketua ambo pengasuh ada apa? Mari lu studi. Abeteng supo, ku gi pada gi. Ku kulit pada kulit. Ku yale pada yale, ku minum pada lapar. Tak apa. Ku mana? Ku aku. Marilah pengasuh ke belah juga pengasuh. Takkanlah dulu. Di sini bawa pengasuh lagi menjual Allah mengapai gunung Arab Tiba Menuju dengan belanja muda wiyu sama agak komputer lagi pulaknya. Mari ya pengasuh.
berkahkan cerita amo fotokan hikayat pita tanyu mengambil gata-gata panjang muka pendek jalan jauh amo perkatkan lak jono perasa dan perasa menjalan menuju sekena Allah sekena hotel belantara mencari burung saya bertemu kalau saya tak jumpa burung ada nak letak kelik siapa bila-bila kisahlah dulu perjalanan lak jono perasa dan perasa timulah akan nak oyak waktu kri dipatung oleh lak jono menyau aku dia awal jaga lu jatuh pada jatuh laut dan dalam dibatung oleh lak jono jatuh laut teh dalam bila jeriu kena air masuk air laut boleh menjadi mahkajak namanya berbeli semula diri badannya lembek putih keladi kena panama Raja Aname selak pasang di dalam laut buih kelumai 7 mengikut di dalam cerita Sohibul Hikayat berkata ikan kecil ikan besar anak udang kecil anak udang besar berdiri hulu berdiri ilim Raja Aname selak pasang laut dan dalam orang darat tak boleh turun ke laut orang di laut tak boleh cari ikan joko apalah bala dengan takut air laut berkisah-kisah di muka kuala. Terkejut Jakarta dari tidur dan berikan selabanu anak san kawa gagal. Apa kalau dia keli ikan berdiri ulum berdiri ili ikan kecil ikan besar anak udang kecil anak udang besar. Terkejut jaga digelakan tuan puteri ikan selabanu. Keluarlah dia nak menjarah keli ayat dengan pelamai cakap dengan ulama. Berjalan saya diri saya nyawa agak tiba muda dengan raya muda lagi pula ya. masa aku duduk di istana. Aku silap kelih, aku pandai tengok di dalam laut ikan kecil, ikan besar, anak udang kecil, anak udang besar, dia ulu dia ke ili rupa-rupa ada orang mati. Siapa dia yang matilah? Ramainya ikan kecil, ikan besar tu iring dia. Aku tengok sekali putih orang anak balai-balai. Aku kelih sekali putih orang-orang yang orang-orang yang menasabah. Kalau sekiranya belah ni lebih baik kan aku nak ambil dia masuk di istana. Kalau sekiranya dia hidup sepatut menjadi kentuk lelaki aku. Lama dah aku cari wajah tengok atuk lelaki. Hari ni dah kalau aku pulih-pulih orang ni waktu lelaki aku sepatut berikan lelaki aku. Baru aku makan kenyai tidur-tidur mani basah lim aku lindung dapat hak ni waktu lelaki. Kalau aku pulih di sini dia sudah ada lagi selalu tak ada nak kecek kira. Tuan teri ikan selapanu anak san kalau kagak. Ambil mah kerajaan lewat masuk di sana lagi.
istana sore pun tak kali aku bawa orang jatuh masuk dalam rumah tangga aku. Aku selok di luar, aku kocilik dalam. Hari ni aku nak pulih dia seorang ni. Nak tanya khabar dia, nama berapa dia bila aku pulih. Tuan Tri ikan selabanu. Tabu pernah putih madu manis takut gila. Nak minta pelabat dia kalau ada dulu perbuah mula. Dia ni orang perempuan. Kurun aku dalam istana kerja berapa dia orang perempuan? Nama berapa diri tuan hamba? Dia sangat sorok ni. Siapa dia diri tuan hamba? Nama kami ini Tuan Tri Ikan Selabanu. Tuan Puteri Ikan Selabanu. Ya sungguh. Nama apa ni berapa dia? Apa? Sudah kerja dia ni. Adik-beradik di mana umur aku, hai perempuan? Ada orang perempuan dengan orang lelaki, bakso dia dah kena panggil abang. Salah ke kamu panggil abang kau demo? Jangan begitu, hai perempuan. Buana mengurun aku begini. Nanti kat dulu aku nak goyak. Sebenarnya kami ni bukan nak kurung sangat diri sebenarnya. Kami jupuk diri selok pasien tak sedang diri laut teh dalam. Ikan kecil, ikan besar, anak udah kecil, anak udah besar, dia ulu, dia ini, diiring diri tuan hamba. Kami kesian kelih, kami masuk di istana, kami pulihlah diri tuan hamba. Hak molek, terima kasih ke ambo tu, baru suruh dengan patuk, baru manis, dengan bangun. Celaka sungguh, orang ini. Mu lepaskan aku, perempuan. Buka pintu, aku nak kelih bahasa aku kalah yang muda. Buka pintu, tuan Puteri, aku nak kelih pada hari ini. Kalau kira mudah-mudah lah mana. Nama berapa sebenarnya diri dia. Aku mah raja anu me. Mah raja anu me. Orang negeri mana? Negeri seluruhan tanah Jawa. Kalau tak silap aku anak balik kuat sakti melebaru anak mah raja Serama. Aku kenal nama tuan aku belum kelih. Nasib baik aku boleh waktu lagi anak balik kuat sakti melebaru. Gagah lek gagah pan karawasa. Kok mana-mana aku nak ambil dia waktu lagi. Kalau tak sanggup aku terlepas apa terjadi sekalipun hari ini. Duk kira apa tuan Tri? Beginilah Abang Maharaja Anumin. Susu tak ada guna kecil kira. Pakai jadi guana kita dua. Jadi kok mana tuan Tri Ikan mana? Jadi kok laki dan isteri. Jangan begitu tuan Tri Ikan mana? Aku bukan cari isteri. Aku bukan cari benda-benda yang tidak berbeza. Kalau tahu pada keluarga aku, marahlah pada aku, Tuan Tri Ikan mana? Bapa nak marah kita menikah? Kecuali tak nikah orang marah. Rupa-rupa, mu nak ambil aku waktu lelaki. Bodoh sungguh anu me bapa ni. Orang tahu awak 3 hari dah suruh sanggup nak nikah. Belanja tangga tak suruh sing, tak si belanja siapa. Asal dia mu nak kau kahwin cukup dah. Lepas aku Tuan Tri Ikan mana? Tak lepas aku telah pintu ni salak rabuk lah pintu. Di sini Pak. Kalau mu selega anu macam telah lah pintu tu. Mak kajak anu man. Orang nak kena pada. Akik kaki telah buat pintu di sini man. Pintu tak pecah. Bukit sekali aku jejak runtuh rata. Hotel tebal sekali aku cabut jadi keterai. Pintu besar ni tak pecah. Aku tenang. Tak benar siapa anak balik kuat sakti mula pagar. Bapa tak senang lagi menghajak kami. Malu airlah aku pada Tuan Puteri Ikan Selabanu. Tenang pintu tak pecah.
Nak lari kok manalah kalau berani. Lagu mana agaknya Abang Maharaja anu ni? Sesekak cekak-cekak Abang anu ni tendalah pintu tu biar pecah baru boleh Abang lari. Aku mengakulah Tuan Tri Ikan Selabanu aku tendal tak pecah. Tarik tak pecah pintu ni Tuan Tri Ikan Selabanu. Kalau sekiranya tendal tak pecah pintu ni Maharaja anu ni Abang Patih, sangguplah dari kentut laki Patih. Apa salahnya? Sangguplah dengan mudah-mudah. Kalau aku tak sanggup nak lari tak boleh. Kalau sanggup boleh pilihlah aku tahun ni. Tak apalah Tuan Tri Ikan Selabanu. Aku sangguplah dari ketuk lakimu. Kok mana-mana aku sanggup. Tak pagi ni. Abang sanggup. Aku sanggup. Bila Abang sanggup moleklah Abang. Abang letih tubuh baru pulih saat ni baru Abang mari. Abang masuk ke istana Abang. Maka kini tidur nera mani basuh lemuk marilah Abang selama dengan adik. Raja anu dia tak berkata apa-apa, tak nak sanggup nak lagi tak leh. Kenapa itu tak pecah? Di situ dengarkan cerita fotokan hikayat. Bila Tuan Tri Ikan Selabanu duduk bertilih riba dengan anime di dalam istana, siapa mengelih? Tak lain tak bukan ini tua kelih orang jatuh duduk dalam istana. Gaduh-gaduh ini tua mengadak saya kalau ganggu sikit jalan lajak ke sana lagi berhap leh. Gaduh lorak mana ini? Jakah anyu-anyu lima jari-jari mengadakan amu bor titik lu bor sidam kalau ini kerja M gapo ini tak lesah, kerja M gapo lagi ini tak putu. Pati semua tuaku. Agak japon tuaku dengan ibu apa haus semua pati harga di apa tuaku. Kalau sekiranya ini royak pada dua tuaku yang muka daya pati tuaku begapo dia ini? Kalau royak no tak menesabah begapo dia? Coba ini royak. Tuaku jangan murih. Tuaku jangan marah kau ini. Tak murih, tak marah ini. Kekurangnya berapa? Nasi makan air minum duduk alu duduk kasar kau lagu mana? Cobalah ini royak. Dia berapa seluruh hari ini. Ya ini. Bukan soal makan ni tuaku. Bukan soal duduk alu duduk kasar. Duduk kutu dekat alim nanti belakang. Dah tuaku cedek. Lepas tu. Lama tuaku murih. Royak dia. Ini amu nak dengar. Tak menih sabar tuaku. Di laut dia dalam ni tuaku lah raja. Orang jatuh dah duk sore abuk turun di laut. Ada lagi. Kalau tak silap mata patik kelih. Ku tak silap selingur patik dengan wahai tuaku. Anak tuaku Tuan Tri Ikan Selabanu. Wak masuk orang jatuh di istana. Berapa dia? Berapa dia ini? Wak masuk orang jatuh di istana. Wak masuk orang jatuh di istana. Berapa dia? Sore sama sore. Satu sama satu. Geli mata, geli hati. Patut duk kelih. Mu senyum aku senyummu. Mu tilih ribu aku tilih ribumu. Siapunya rasa kelih. Tuaku aduh ini. Tak menyesal apa. Anak amor masuk orang jatuh. Sebab orang jatuh tak ada di laut dan dalam ni ini. Lain pada buat kita je ini. Sebab tu yang patut hari. Sebab tu yang patut berasa lemah tuaku. Sebab ramai-ramai orang jatuh tak ada. Datang kat hari ni buat apa orang jatuh mari di mana. Duduk sama dengan anak tuaku di dalam istana. Ini ya seluruh tuaku. Orang lain tahu belakang orang ini. Anak masuk orang jatuh. Tak tahu saya buat lagi jangan royak. Kalau siapa-siapa. Kalau royak apa malu air pada masalah aku ucap doa anak bidai dari semua daya ini. Biar bergelis dirilah. Betul kata tak betul. Kata aku tak daya tuaku. Tuaku gila banyak-banyak tuaku. Tengok tuaku sen kalau kagak. Haka nak kat dia pada. Sikit dah 20 sila boleh hujan.
kau cilik dalam istana tempat anak aku tidur beradu. Senyap sedu peti orang ni kalau pelawan tu dengan gedung ini banyak kata orang jatuh hidup di istana tak menesa apa. Aku tak percaya perkataan ini tua saya. Tak nak percaya pun nak percaya. Kau tak kena sendiri, tak boleh kata apa-apa. Apa? Benar perkataan tak? Puas kita rasa adik berikan abe waktu laki ya. Lama dah adik tu ingin cara gagah kuasa dan penimut dalam tahun seperti apa. Orang lelaki-lelaki sudah jadikan untuk lelaki adik. Orang sepabel lah boleh jadikan untuk lelaki adik. Aduh paduka adik lah. Ini katakan jodoh semua kita antara dua. Kalau apa yang tak jatuh di laut, mungkin tak bertemu lagi dengan paduka anda. Tuan Sri Ikan selama itu. Seru juga ya abang. Begini abang. Marilah abang kita sendiri rumah dapur. Makan minum adik dah sedia dah. Marilah makan kuih-muih abang. Tak apa paduka anda. Tak puas lagi abang berkajak dengan adik. Dari luar bala. Royak apa adik nak royak? Apa saja adik nak cerita? Ceritalah kepada abang. Ya sungguh. Sebab tu ini tua banyak kata lori jatuh di istana pun. Duk berkira berapa dulu Hai Tuan Sri Ikan Selamalu. Buka pintu aku mari Tuan Sri Ikan Selamalu. Buka pintu ayah nak datang Tuan Sri Ikan Selamalu. Siapa tadi? Matilah abang kita ini. Matilah kita ini abang. Mari abang kita lari abang. Nak lagi ke mana? Marilah abang matilah kita. Sorok siapa? Sorok ayah nak. Sorok saya kalau ganggu ayah nak pati abang. Orang bikin, orang berani, orang pono. Mari abang kita lari abang di laut. Abang kita naik dekat tembak lah. Jangan adik jangan. Jangan lari adik jangan lari. Maka abang tak lari pada musuh. Maka abang tak lari pada seteru. Buka pintu adik. Abang nak kenal dengan Tok Tua. Jangan abang. Lama ke abang balah dengan dia. Kalau abang balah dengan dia juga. Matilah abang. Tak mati adik. Buka pintu. Abang pun nak uji juga Tok Tua kuat sama mana. Nak kocok dengan dia hari ni. Tak ada apa lah dia ni buat apa tolong gini. Buka pintu. Tuan Ikan Selamalu. Aku nak kelih. Pakai tahu bahasa. Mari abang kita susuk ala almari abang. Susuk mana? Ala almari. Tak tahu capulah kerja ini. Biar adik sore hadap dengan ayah. Ikut adik lah. Mana-mana pun. Abang tahu saja. Marilah. Abang susuk dalam almari. Abang aku nak orang kerah juga. Ayah nak aku nak orang kerah juga. Orang sama gedebek, orang sama bisa. Nak ui bergotah Tok Tua dengan tu tak molek ya ui. Aku susuk dalam almari. Duk situlah abang. Buka pintu. Tuan Sri Ikan Selamalu. Tuan Sri Ikan Selamalu. Bukalah pintu. Mengelik. Balik pintu lagi. Pula. Tuan Sri Ikan Selamalu. Salah seka pada kena aku jaga. Tak menai sabar. Wak hijau benar belah ni. Tuan Sri Ikan Selamalu. Mengapa dia pula ayah mari dia tak ayah mari kemik? Kesalahan apa pula mik ayah? Tak ada ingat lagi mik buat tak comi. Tak ada ingat lagi mik buat tak molek. Kenapa dia ni ayah lagi tu halunya? Aduh, tapi kesalahan lu. Kenapa ayah? Pandai gaya budak ni. Mu ambil aku datang pagi di mana? Wak masuk istana. Kenapa dia ayah? Wak masuk rejata kat istana. Ya. Siapa dia goyak? Tak payah orang goyak. Aku dengar sendiri, aku tengok sendiri. Kemah di luar kau cilik dalam, solat di luar. Pintunya mudah masuk di rejata di istana. Duduk di mana rejata tadi? Weh ayah, tak percaya kau mek goyak ayah. Orang jatuh bagi di mana ayah di dalam ni pok-pok kita yang hidup ngaluk di laut ni. Percayalah ayah mek royaknya. Tak percaya mek royak. Tak percaya. Aku dengar suara jatuh tadi. Bila ayah dengar Sakni. Oh, Sakni. Wow, kalau ayah dengar Sakni enggak mek dia baca buku Sakni. Berapa dia? Tu ayah dengar Sakni. Aku dengar Sakni. Suara jatuh. Suara perempuan. Oh, mek dia baca buku saat ni ayah. Baca buku? Buku cerita apa? Cerita hero dengan heroin. Sorok jatuh, mek buat sorok jatuh. Tempat hero Tino tu, mek buat sorok Tino. Kena keliru agaknya. Sorok jatuh, sorok Tino tu, sorok Tino heroin tu, mek buat sorok Tino. Sorok jatuh, mek buat sorok jatuh.
masa dia dah dalam buku masa tu kita kena turun. Bila suruh jatuh, mesti wak suruh jatuh. Suruh tinu, mik wak suruh tinu, tak salah. Ayah mik wak gitunya. Tak salah ke belah tu je. Ayah ingat jatuh dah. Kalau sekiranya ada jatuh, ayah wak gana, nak bunuh jatuh itu. Anu mik, dia nak bunuh. Saya kami tekan pula sini. Sorok datang ni, sorok datang, sorok tino tu, sorok tino. Rupa-rupa ni bapak lelaki. Kamu mengucap hanu aku, siapa dia? Semua nama dari Tuan Hama. Siapa kamu? Aku san kalau kagak. Siapa di Tuan Hama? Aku Maharaja Anume. Jadi gua nak berikan selamat untuk lelaki dia lah aku ni. Oh, tok lelaki. Tuan berikan selamat. Tuan berikan selamat untuk anak aku. Mu tak minta wali dia aku. Mau menikah bila dengan dia, aku menikah sama-sama. Jangan susah kerjaan aku, panah hati gitu apa. Untuk kali bahasamu sekali kerja aku bunuh. Mu hari ini, aku nak uji dengan mu hari ini. Dok tuan memang tu sama loket aku pago. Pago baru dan sini lagi lah. Mari mengucap Tuan berikan selamat anu aku. Kuat hanle gagah pan karawaso pan kebamale berani dah penimu dalam sahut diri Tuan hamba. Dan kaku tapo Maharaja Anume. Dan kaku aku soyo pak berkatan tiga diri Tuan hamba. Antara san kala gagah. Honga pula. Dia Maharaja Anume lagi. Aku kulah almari tepuh mari tupik. Tahu dah saya kalau ganggu orang beking. Rupa-rupa duk laki aku nak orang beking juga duk balah bodu lama-lama mati masing ke masing. Lebih baik aku nak orang pergi jumpa dengan yang nak aku. Aku nak lari dia bola bodoh dengan ngatu malu kok orang sangat. Tuan ikan selamat tu. Boleh kemakan pakai tekah bola orang sana belah. Ikan selapan. Hingga bukan muda, bukan cara nak ladan ayah duduk berhudu dengan Maharaja Anume. Untuk tak boleh Anume itu ngatu dia. Siapa di sini padalah para foto. Tak puas hati panggil pulut lain masa. Sekian terima kasih ucap selamat malam. Malam esok pun main di macam. Sekian terima kasih ucap selamat malam.